Okey, duduk. Aisyah punya kot. Panggil dia. Ni phone you kan? Ni phone you kan?
Dah silent. Dah silent. Belum. Okay, dah. Baca dah. Dari sini. Janganlah. Kau ni ada kat sini. baru terperasan. Kamu peminat tak? Dia pakai tau. Memang kau suka lah maknanya. Dia lagi pahit lagi bagus lah. Malah I rasa juga I macam Saya tak minat kopi. so I just drive je.
Yang dihormati sekalian, pergi ke sawah membantu rua, bekal berhilang ditumpukan jerami. Apa khabar hadirin semua? Selamat datang di acara kami. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada anda semua kerana sudi bersama dengan kami pada malam yang indah ini di pementasan Jamuan Rasa 4 Cerita Kompilasi Teater Pendek Yusof Bakar 2.0. Para hadirin yang dihormati sekalian, izinkan saya menceritakan sedikit tentang naskah-naskah yang akan dipentaskan sebentar lagi. Pertama, naskah Cerita Kenangan Silam yang dipentaskan dalam pertandingan monolog teater lantai pada tahun 2025. Seterusnya, naskah Maaf Ralat Arahan yang ditulis untuk pertandingan Short and Sweet KL Pack pada tahun 2023. Kemudian, naskah Antropofagus yang dicipta untuk teater runcit Anjuran Asmara pada tahun 2020 dan diikuti dengan Piagam Tok Dukun yang turut diciptakan bagi pertandingan yang sama pada tahun 2024. Encik Yusof Bakar merupakan pegawai kebudayaan di Pusat Budaya Universiti Sains Malaysia. Beliau merupakan seorang penggiat teater yang aktif dalam menulis dan mengarah lebih 15 tahun. Beliau juga merupakan sahabat baik kepada kelab abstrak yang banyak menyumbangkan tenaga dalam bengkel penulisan kami. Bengkel penulisan tersebut telah dipentaskan dalam program Dari Kertas ke Pentas ataupun lebih dikenali sebagai DKKP. 4 naskah terbaru hasil karya Encik Yusof Bakar yang bakal kita saksikan pada malam ini menunjukkan pelbagai tema daripada kisah komedi, kisah cinta ke kisah futuristik. Sekiranya anda berminat untuk mendapatkan naskah-naskah beliau, anda boleh mendapatkannya di luar bilik seminar 1. Satu buku berharga sebanyak RM25 dan bagi pembelian untuk 2 buku, harganya RM20 setiap satu. Malam ini kita bertuah kerana dapat menyaksikan keempat naskah baru beliau dipentaskan di ITM Kuala Pilang. Buat pengetahuan anda semua, selepas tamat pementasan, kami akan mengadakan sesi soal jawab bersama dengan penulis. Anda dialu-alukan untuk mengemukakan soalan kepada penulis. Sebelum pementasan dimulakan, izinkan saya menyampaikan beberapa perkara penting bagi memastikan kelancaran program. Sepanjang pementasan berlangsung, kami memohon kerjasama anda untuk mengawal suara. Hormatilah para pelakon yang sedang beraksi di atas pentas serta penonton lain yang berada di sekitar anda. Seterusnya, elakkan bunyi atau gangguan yang tidak perlu. Anda digalakkan untuk memberikan reaksi terhadap persembahan, namun pastikan ia tidak mengganggu penonton lain ataupun pelakon. Anda juga tidak dibenarkan untuk menyentuh wire lighting bagi mengelakkan sebarang kerosakan ataupun kecederaan. Teater Jamuan Rasa 4 Cerita ini disampaikan dengan penuh penghayatan dan setiap dialog serta aksi membawa mesej yang signifikan. Kami berharap anda dapat mendengar dengan teliti dan menghargai apa yang akan disampaikan oleh pelakon. Seterusnya, kami memohon kerjasama anda untuk memastikan telefon bimbit anda berada dalam keadaan mood senyap. Anda dibolehkan untuk mengambil gambar ataupun merakam video, tetapi pastikan flash kamera anda dimatikan agar tidak mengganggu suasana pementasan. Kami juga menggalakkan anda untuk berkongsi pengalaman menonton teater pada malam ini di media sosial. Jangan lupa untuk memuat naik ke Instagram story dan tag kami di abstraktheater.kp. Sekali lagi, kami amat berterima kasih di atas kehadiran anda pada malam ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, anda dijemput untuk menjamu selera di Jamuan Rasa 4 Cerita Kompilasi Teater Pendek Yusof Bakar 2.0 mempersembahkan. Nama aku Cinta, bukan CINTA.
tapi CHENTA. Bunyinya sama, cinta. Aku tidak pasti kenapa Mama pilih nama tu. Aku pernah tanya Mama, kenapa cinta? Pernah dengar lagu Cinta Kenangan Silam? Dari situlah dapat nama aku. Di sekolah, aku tak ramai kawan. Entah kenapa. Ramai yang mengejek nama aku Cinta. Kata mereka, budak-budak tak boleh bercinta. Bila masa pula aku bercinta? Dalam ramai-ramai itu, ada 3 orang yang paling hebat mengejek. Sofia, Bailing dan Aisyah. Apa saja yang mereka ejek, aku pekak ke telinga. Kata aku comotlah, masamlah, busuklah, pecinta lelakilah, macam-macam lagi lah. Aku hanya diamkan diri, tidak membalas dan mengabaikan kata-kata mereka. Sehinggalah satu hari, ketika aku berada di darjah 5. Oleh kerana Mama selalu kerja pulang lewat dan jarang bersama aku, banyak perkara yang aku tidak tahu tentang hal perempuan. Korang pandang-pandang apa ni? Jangan gelakkan akulah. Tara, mana ada? Bahana perkara itu, satu hari, kain sekolah aku dicemari darah haid pertama. Peristiwa darah haid aku bocor menjadi buah mulut satu sekolah. Aku malu. Aku tebalkan muka dan terus berdiam diri. Tapi kesabaran aku sampai ke kemuncak apabila Aisyah bukan lagi hanya sekadar mengejek, tapi sudah mula menghina. Aku rasa kau ni anak haram lah. Sebab itu mak kau tak pedulikan kau. Bailing pula menambah perisa. Sebab itulah dia letak nama Cinta. Sebab bapak dia nak membuktikan cinta kepada mak dia melalui dia ni. Padahal bapak dia ni tak cintakan dia pun. Paling menyedihkan bila Sofia menuduh Mama. Mak kau tu pelacur. Kau tu penzina. Aku sangat marah, geram dan terhina. Aku lari ke dalam tandas dan menangis. Aku kira inilah kali pertama aku menangis sebahu-bahunya. Lama aku dalam tandas. Aku dah tak sedar pukul berapa. Bila aku keluar, sekolah sudah lengang. Aku berlari sambil mengusung beg keluar sekolah. Sunyi. Aku panik. Menangis lagi. Aku mula rasakan dada aku tersekat-sekat. Nafas aku tercungak-cungak. Jantung aku berdegup kencang. Aku rasa pening, macam nak pintang. Sayup-sayup aku terdengar suara seseorang. Selepas itu, aku tak ingat apa-apa lagi. Aku pengsan.
Dipendekkan cerita, aku terjaga dari pengsan di atas katil rumah. Keesokan harinya, aku langsung tidak mahu pergi ke sekolah. Guru besar menelpon Mama. Mama marah. Kau nak jadi apa, Cinta? Sampai berhari-hari tak pergi sekolah. Kau nak jadi macam Mama yang terpaksa kerja siang malam nak cari makan. Aku pula entah kenapa tiba-tiba muncul keberanian untuk meluah. Mama tahu tak? Di sekolah, budak-budak lain panggil Cinta macam-macam. Mereka panggil Cinta budak gatal kerana nama Cinta. Mereka panggil Cinta penzina, anak haram. Mereka panggil Mama pelacur. Mama terperanjat. Aku menangis dan Mama terus memeluk aku. Mama tidak henti-henti memohon maaf kepada aku. Aku tukar sekolah selepas itu. Setahun lebih aku hidup aman. Aku sudah mula fokus dalam pelajaran. Keputusan UPSR aku memberangsangkan. Aku gembira. Tapi kegembiraan itu tidak kekal lama. Masuk saja ke sekolah menengah, aku satu sekolah dengan syaitan 3 ekor tu. Maka bermulalah kembali episod ngeri hidup aku. Aku kembali dihujam kata-kata nista dan penghinaan. Tapi bezanya kali ni, aku lebih bersedia. Aku sudah lari. Pernah 3 syaitan tu cuba hendak melakukan kekerasan fizikal terhadap aku. Mereka tarik belakang tudung aku. Aku jerit, "Papilah! Apa tarik-tarik tudung ni?" Aku report Cikgu Fariha nanti. Oh ya, Cikgu Fariha tu cikgu disiplin sekolah aku. Sofia membidas. Repotlah. Kau ingat, kami takut. Tak tunggu lagi, aku lari macam lipas kudung ke pejabat sekolah. Assalamualaikum. Boleh saya jumpa Cikgu Fariha? Dia tak ada. Esok, dia tak ada. Dia khusus di Langkawi. Kamu nak lapor apa? Sudah. Seminggu tak ada pula. Habis, aku nak lapor hal ni kepada siapa? Kalau tak lapor segera, nanti masak aku kena dengan syaitan bertiga tu. Hal penting dan sulit. Minggu depan baru dia masuk. Kalau kamu nak lapor juga, cari Cikgu Iqmal. Tapi hari ni dia tak ada. Esok dia ada. Aku tergumam. Badan aku terasa melayang-layang. Aku melangkah longlai masuk ke kelas. Aku pilih pintu masuk yang tidak memaksa aku bertembung dengan Sofia. Tapi walaupun aku masuk dengan senyap-senyap, Sofia perasan. Cinta binti Darwish Hakim. Perlahan saja Sofia memanggil aku. Kemudian Sofia mengambil pembaris, berpura-pura menggaru leher dan tidak gatal. Tapi sebenarnya pembaris simul aku bahkan di sebelah gelap. Pulang ke rumah, aku pura-pura kuat.
makan dan telan apa saja yang dihidangkan. Walaupun aku langsung tiada selera. Esoknya, aku ke sekolah dalam ketakutan. Takut jika aku diapa-apakan. Waktu rehat, aku tidak pergi makan. Aku lepak depan koperasi, walaupun sebenarnya aku tak beli apa-apa pun. Begitulah yang berlaku sepanjang minggu itu. Niat asal aku untuk jumpa Cikgu Fariha atau Cikgu Ikmal telah terbantu. Hari terakhir untuk minggu itu, aku berasa sedikit lega. Tapi aku terleka. Waktu aku berjalan di sepanjang koridor kelas, tiba-tiba Sofia dan Aisyah menarik aku ke dalam sebuah kelas kosong. Bailing menjadi peninjau di luar kelas. Aku panik. Aisyah memberi amaran. Kalau kau jerit, aku tumbuk. Aku terpana. Jadi, kau dah report Cikgu Fariha? Lupa pula kan? Cikgu Fariha tak ada. Jadi, dia report siapa? Tak ada reportnya. Celaka kau ya anak haram. Kau nak laporkan kami kepada cikgu ya? Sofia dan Aisyah bertupi-tupi menyoal aku. Aku tidak sempat menjawab. Tapi keadaan semakin memburuk apabila Aisyah menarik tudung aku hingga tersempur rambut. Sofia pula melihat aku tidak melawan, mula menampak-nampak muka aku. Aku dapatkan rasa darah panas menyumbah kepala. Apa saja yang Sofia dan Aisyah katakan sudah tidak masuk ke telinga. Dalam fikiran aku hanya ada satu perkataan: lawan atau mati. Aku bangkit, mengamuk sambil menjerit. Aku tumbuk Sofia dan Aisyah. Aku putar-putarkan badan aku dan terus mengamuk. Tiba-tiba, aku rasa kedua-dua tangan aku dipegang. Paling masuk campur, menyekat aku dengan Aisyah. Sofia menumbuk perut dan muka aku. Senang dan sakit. Tapi, aku tidak menyerah. Aku umpankan badan aku ke belakang untuk melepaskan diri daripada Bailing dan Aisyah. Berjaya. Aku nampak sebuah kerusi kayu. Aku angkat dan hayut kerusi itu kena kepala Sofia. Dia jatuh. Aisyah dan Bailing tergamam di tepi. Sofia terkapar-kapar. Aku seperti dirasuk, terus menghentak Sofia. Sebab kau aku jadi macam ni. Biar puas. Biar dia rasa seksanya aku dihina selama ini. Tapi ketika aku mengangkat kerusi itu dengan dua belah tangan, tiba-tiba aku ditahan oleh beberapa orang. Aku sangkakan Aisyah dan Bailing masuk campur. Bukan. Rupanya beberapa orang guru masuk campur menghentikan aku. Aku terus lelah yang teramat sangat dan pengsan. Mungkin ada yang tertanya-tanya, apa yang terjadi kepada Sofia, Aisyah, Bailing dan aku?
Dipendekkan cerita, ketiga syaitan itu dibuang sekolah. Kerana selepas kes aku, ramai lagi pelajar bangkit membuat pengakuan. Mereka juga pernah dibuli. Syaitan bertiga tu. Kesimpulannya, jangan biar diri anda dibuli. Kerana ia akan meninggalkan trauma kepada diri anda. Bak kata Nietzsche, whoever fights monsters should see to it that in the process, he does not become a monster. And if you gaze long enough into an abyss, the abyss will gaze back into you. Saya bernasib baik kerana tidak menjadi orang yang saya benci dalam proses melawan budi ini. Penghantaran untuk cinta. Daripada Sofia. Baik, Aisyah. Tidak! Inikah planet biru yang bernama bumi itu? Apa yang kau merepek ni? Tak ada pun orang menolong diam. Tok, boleh ke saya nak buat live tu? Followers saya suka benda-benda macam ni. Jangan. Tok tak nak orang tahu tempat ni. Korang semua tak apalah. Korang semua pelanggan Tok. Alah, Tok ni. Dulu tempat ni orang buang jin dan sihir. Tok bina rumah ni nak perangkap jin-jin tu. Supaya Tok boleh datang tempah main bas nanti. Nak buang mereka ni dekat Port Dickson. Sekejap. Tok dah rasa dah. Ada 3 makhluk nak datang kemari. Mari bro, mari. Maaf Kak. Sorry. Itulah. Dengar lagu lagi. Nak Kak. Thank you. Welcome. Langgar lagi. Tak apalah Kak. Akak masuk dulu. Terima kasih, adik. Sama-sama, Akak. Tunggu! Saya masuk dulu. Sila. Terima kasih. Sama-sama. Tingkat berapa? Tingkat 13 in. Tingkat 14 dah tu. Oh, faham. Main butang. Nak tekan apa ni? Betul lah. Lift apa tak ada butang? Nak naik macam mana?
Agaknya inilah lift pintar generasi baru yang dihebohkan tu. Lift generasi baru? Katanya lift ini menggunakan arahan suara saja. Tak boleh tekan butang. Arahan suara macam mana? Mari aku cuba. Assalamualaikum, lift. Hai, selamat pagi. Boleh saya bantu? Pandai lift ni jawab ya. Tapi dia tak jawab salam. Lift ni bukan Islam kot. Saya cuba sekali lagi. Selamat pagi, Cik Lift. Hai, selamat pagi. Boleh saya bantu? Tingkat 13A. 21. Maaf, ralat pada arahan. Dia ni tak boleh terima arahan banyak-banyak kot. Aku pula cuba. Selamat pagi, Liv. Hai, selamat pagi. Boleh saya bantu? Boleh bawa kami ke tingkat 21? Maaf, ralat pada arahan. Ralat tu apa? Ha? Lalat? Macam kesalahan. Macam mana akak tahu? Aku selalu buka PIP aktiviti lah. Good morning, Lift. Hai, selamat pagi. Boleh saya bantu? Kena cakap orang putih rupanya. Level 13A, please. Maaf, ralat arahan. Barangkali di bangunan ni tiada tingkat 13A. Tapi tingkat 14. Boleh jadi juga. Hai, Lift. Hai, selamat pagi. Boleh saya bantu? Can you take me to level 14, please? Maaf, ralat arahan. Cakap bahasa Melayu ralat. Cakap bahasa Inggeris pun ralat. Dia ni tak faham bahasa ke? Mungkin dia faham bahasa lain. Bahasa apa? Hello, Mak Liv. Hai, selamat pagi. Boleh saya bantu? Apa bisa ke lantai 21? Maaf, ralat arahan. Ralat lagi. Menyusahkan betul. Lift pintar konon. Ilo. Ha? Mandarin. Oh. Maaf, ralat arahan. Saya cuba sekali lagi. Tepi tak? Tepi. Vizoventuno. Ha? Spanyol. Berapa bahasa yang kau tahu? Tak kisahlah berapa ratus bahasa pun ada tahu. Yang penting lift ni bergerak. Hai, selamat pagi. Boleh saya bantu? Aku rasa kita kena cuba betul-betul dalam bahasa Melayu. Dengar, berapa kali kita beri arahan, ia akan jawab dalam bahasa Melayu. Kan dah cuba tadi. Mari aku cuba cara aku. Silakan. Liv, Hai, selamat pagi. Boleh saya bantu? dengar. Kami nak pergi ke tingkat 21. Bunyi syair ke tu? Maaf, ralat arahan. Tak boleh juga. Anak pakku mencari kekatu. Aku nak pergi tingkat 21. Terbang lalat, singgah di dahan. Maaf, ralat arahan. Landai pula ni berpatut. Di bawah lembayung senja, pelur dan darah mengalir demi negara. Bangkitlah, bangkitlah anak bangsaku. Bangkitlah demi Ibu Pertiwi. Bawalah kami ke tingkat 21. Maaf, ralat arahan. Hoi Lift, bodoh kah? Tak tahu ke orang dah cepat? Maaf, bahasa jiwa bangsa. Berani bahasa dengan aku. Nanti tidak wang merosakkan harta awam. Jenuh nak bayar. Lift mahal ni. Hai, selamat pagi. Boleh saya bantu? Dok, hai lagi. Tahu tak, aku ada kerja pukul 11 nanti.
Arahan diterima. Tingkat 11. Pula arahan aku. Mu kecil molek, Lif. Mu pengen masuk Kelantan tak? Kalau orang boroyak tingkat 21, mu pengen tak? Tingkat seterusnya. Tingkat 21. Kenapa tak kompak? Tingkat 11. Tingkat 11. Tingkat 13A sebenarnya. Tadi tu Lif ni salah faham. Lif bawa aku pergi tingkat 13A. Maaf, ralat arahan. Aku dah cakap. Sini tak ada tingkat 13A. Tingkat 14 ada lah. Hoi Lif, bawa aku pergi tingkat 14. Maaf, ralat arahan. Ralat silah mana lagi? Kita orang penuh berbahasa. Budi bahasa budaya kita. Tingkat 21. Bangsa Malaysia berhemat diri, rahmat dan mesra berkati, yang jaga dilindungi, bertimbang rasa hormat menghormati. Damn you! Go to hell! Jagalah bahasa kita, marilah Sudahlah! Apa kau buat ni? Jangan buat hal lah. Kenapa? Dia mahal ni. Pandai betul. Boleh saya bantu? 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 Tiga. Dah lama tunggu. Nombor 375. Aku 400. Dari mana? Selatan. Kau dari mana? Negara. Dah kahwin? Anak 2. Kau? Kahwin. Jaga bapa. Bahagian ni kau isi apa? Isi bahagian apa kau nak jual? Kenapa kau nak jual? Kau perlu wang sangat-sangat. Anak aku dah masuk akademi. Yang nombor 2? Ya, yang kedua. Kenapa nombor 1 tak tolong
mati ketika melumbung litium. Aku tak nak jual semua macam kau. Kalau aku jual semua, tak ada orang nak jaga bapak aku. Kenapa tak jual bapak kau? Kau belum jawab soalan aku. Soalan apa? Kenapa kau tak jual saja bapak kau? Kenapa kau tak jual saja anak kau? Dia lebih muda. Kau boleh dapat harga lebih tinggi. Aku nak dia jaga aku. Ha! Kau harap dia nak jaga kau yang kena potong-potong nanti. Baik dia jual kau. Lebih jimat. Aku tahu dia takkan jual aku. Mana kau tahu? Kau boleh ramal masa depan. Aku kenal anak aku. Seperti mana bapak kau kenal kau. Sebenarnya bapak aku pun macam kau. Dia pun dah jual sebahagian anggota tubuhnya. Bapak aku dah jual buah pinggang, hati, kedua belah mata, kedua belah kaki. Dan sampai sekarang bapak aku masih menjual darahnya. Untuk apa? Makanan dan tok oksigen. Mak kau? Tak ada. Kiranya anak haram lah. Bukan. Aku anak tabung uji. Kau tak rasa pelik? Apa yang peliknya? Siapa yang cipta kita? Kau dicipta dalam makmal. Aku pula selepas emak dan bapa aku bersenggama. Apa yang peliknya? Siapa pula yang cipta mereka? Orang yang sama lah. Takkan orang yang sama hidup sampai beratus tahun? Jangan tanya soalan yang memerlukan kemahiran berfikiran tinggi. Siapa pula yang cipta pasaran penjualan organ dan daging kita? Entah. Barangkali nenek moyang kita. Kenapa nenek moyang kita cipta pasaran yang hanya melibatkan marhen macam kita? Bukan golongan bangsawan. Kita jual kerana kita tak cukup oksigen, tak cukup makanan. Kita perlu wang untuk beli semua tu. Bangsawan tak perlu wang. Mereka dah banyak kok. Dari mana mereka dapat wang yang banyak? Entah. Harta pusaka barangkali. Aku dengar sampai berbilion dan trilion harta orang bangsawan ni. Jadi kau setuju? Mereka tu tak perlu bersusah payah menjual macam kita. Lepas tu, mereka makan organ dan daging yang kita jual pula. Setuju atau tidak bukan persoalan. Inilah kitaran kehidupan kita sekarang. Apa yang boleh kita buat? Dah kenapa pula aku bertekak dengan kau ni? Sudah dah. 3, Tak mau cakap dengan kau. 4. Lambat lagi ke? Aku rasa nak jual semua bahagian aku. Dengar cerita, bahagian jantung paling mahal. Mungkin wangnya cukup untuk jaga bapak. Kalau kau dah jual semua, siapa yang nak jaga bapak kau? Apa kata aku bayar kau? Untuk jaga bapak kau? Ya, Kau dah gila? aku tak gila. Badan aku pun sehat. Kan badan tanpa penyakit itu saja pelaburan kita. Aku tak nak. Betul kau tak mahu jaga bapak? Aku boleh bayar kau beratus ribu yuan. Aku tak mahu. Kau jagalah sendiri. Masih belum terlambat untuk kau setuju jaga bapak aku. Dengan bayar aku. Kau tak perlu jual bahagian kau. Malah, kau boleh hantar anak kau ke akademi. Kau boleh lihat anak kau membesar. Kau janganlah buat aku bunda bulana.
Aku dengar dulu, mereka tinggal di planet biru bernama Bumi. Dan mereka tak makan daging manusia. Habis tu, mereka makan apa? Tak. Katanya benda yang orang panggil flora dan fauna. Benda tu tak ada di sini. Aku tak tahu. Ini pun aku dengar cakap-cakap orang tua. Maksudnya, kita bukan berasal dari mare. Aku tak tahu. Pasti kehidupan ini suatu pembohongan. Kehidupan ini reality. Pembohongan. Reality. Tidak ada realiti yang memaksa manusia menjual anggota tubuhnya sendiri. Tidak ada realiti yang membuatkan manusia lain memakan anggota tubuh manusia lain demi keenakan gastronomi. Buka mata kau luas-luas. Ha? Inilah realitinya. Kalau betul ada planet biru yang bernama Bumi itu, entah-entah sekarang sudah hancur musnah. Entah-entah. Kita ni cuma tikus mama yang dipaksa hidup untuk mengurus lithium di planet Jahanam ni. Mari bukan planet Jahanam. Mari tanah tumpah darah aku. Apa yang kau tahu, ha? Budak tak menguji. Sekurang-kurangnya, aku tidak keluar ni kan. Diam! Aku tak keluar apa-apa, ha? 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 Sial! Kurang ajar benda tak menguji. Cakaplah! Cakap apa kau nak cakap, ha? Sial! Sial! Kau tanda tangan artikel F574 Subsection 309. Woi! Bangun! Kenapa kau tanda tangan artikel ni? Aku tak mahu jaga bapak kau! Sial! Bangun! Woi! Kalau kau tak bangun, aku jual bapak kau! Ah! 375. Ya je tu. Entah, tahu-tahu tak ada jin pun. Itulah. Alhamdulillah cinta. Jinnya dah keluar. Alhamdulillah. Marilah kita balik. Tunggu apa lagi? Angkatlah. Mari kita balik. Pilih baru nampak? Biasa-biasa je. Hai semua. Korang mesti rindu Bella kan? Bella pun rindu dengan korang. Terima kasih dekat followers Bella sebab sentiasa support Bella dari awal. Terima kasih juga yang bagi gift. Bella suka sangat. Korang ingat tak cerita Bella yang suami Bella curang dengan Bella? Sebenarnya sampai hari ini Bella masih tak boleh move on. Sampai hati suami Bella curang dengan Bella. Bella dekat mana? Ingat tak? Hari tu ada yang suggest dengan Bella jumpa dengan Tok Dukun yang hebat tu. Sekarang ni Bella dekat depan rumah Tok Dukun tu. Bella tak sabar sebenarnya nak masuk. Dah lah, korang diam. Bella nak masuk. Assalamualaikum. Saya masuk dulu ya. Korang, Bella rasakan Tok Dukun ni memang hebatlah. Tengoklah rumah dia.
dulu, okey? Bye. Dah lama tunggu. Taklah, lama sangat tu. Maaflah. Pesakit tadi susah sikit nak diubatkan. Jin masuk dalam badan. Degil pula jin tu. Jin tu dah keluar ke? Dah, Tok paksa dia keluar. Dah menumpang tubuh secara haram. Nak keluar pun minta macam-macam. Tok ikut permintaan jin tu. Hoi, Tok tak ikut. Tok ada prinsip. Jin tu pulang ke orang yang menghantar dia. Kalau diikutkan begitulah. Banyak pula soalan kamu ni. Kamu ni nak datang berubat atau nak tanya soalan? Kamu ni wartawan? Bukan, Tok. Saya datang ni ada hajat. Wartawan pun datang ada hajat. Saya bukan wartawan. Saya berniaga. Oh, berniaga. Bagus, bagus. Ikut amalan Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Kamu berniaga apa? Saya buat konten, Tok. Konten? Apa benda tu? Konten creator, Tok. Creator? Oh, macam band thrash metal tu. Behind this world, behind this world, Bukan, bukan. Oh, salah ya. Sekejap, saya tunjukkan. Tak perlu. Ramai lagi menunggu tu. Kamu terus ceritakan hajat kamu ke mana? Sebenarnya, Tok, Kamu Bella. Kamu bela siapa? Suami saya. Kamu bela suami kamu? Bukan. Kamu peguam? Saya bukan peguam. Habis tu perihal suami kamu? Tok salah faham ni. Nama saya Bella. Cakap tu biar jelas. Suami saya curang. Ini perkara serius. Teruskan. 7 tahun usia perkahwinan kami. Macam-macam saya berkorban untuk suami saya. Ini balasan dia terhadap saya. Ish. Tak patut. Mula-mula kahwin dulu, dia berjanji bulan bintang dengan saya. Tapi lama-kelamaan. Okey, cukup. Tok bukan kaunselor perkahwinan dan Tok tak tahu dah memberi nasihat. Kamu terus pada hajat kamu kemari. Jumpa Tok. Boleh ke saya nak santau suami saya, Tok? Boleh. Kenapa pula tak boleh? Itu kebakaran Tok. Boleh ke, Tok? Tentu boleh. Sekejap. Kamu tengok brosur ni. Santau apa yang kamu nak? Santau batuk, santau langkah, santau makan minum, santau air, santau tuju. Santau mana yang paling power? Santau 7 yang paling power. Sekali kena, terus boleh muntah darah, malahan mati. Yang ini paling mahal. Harganya RM25,000, termasuk SSP 8%. Kalau yang paling murah? Santau batuk. Suami kamu batuk-batuk tak berhenti. Sekali paket sakit kepala. Makanlah ubat batuk atau apa-apa pun antibiotik pun tak akan berkesan. Yang ini harganya RM3,000, termasuk SSD 8%. Saya tak kisah buat duit. Yang penting suami saya terima balasannya. Bagus. Semangat macam ni yang kita cari. Jadi, kamu nak santau yang mana satu? Saya nak santau. Baik. Kamu nak bayar macam mana? QR code. Boleh? Pun boleh.
RM5,000. Tak boleh tu. Kalau saya bayar deposit RM250 dahulu, boleh? Pun boleh. Tak ada jadi. You have received 250 ringgit. Baik. Tok akan buat persiapan lagi. Minggu depan kamu datang bawa duit lagi. Tok akan buat kerja santau suami kamu tu. Baik, Tok. Lupa pula nak tanya nama suami kamu. Apa namanya? Alif, Tok. Alif. Kamu Bella? Alif dan Bella. Baik, jangan lupa minggu depan ya. Kamu dah boleh pulang. Kamu dah boleh pulang. Sebenarnya, Tok, saya ada lagi satu hajat. Hajat apa pula? Suami saya ni gila bola. Saya nak minta Tok santau pemain bintang pasukan kegemaran suami saya. Suami kamu pernah susungsap? Bukan. Suami saya memang gilakan pemain ni. Tapi dia terlalu obses dengan pemain yang seorang ni. Saya nak Tok santau dia supaya dia boleh terseksa melihat pemain kesayangan tu sakit. Minta maaflah. Tok tak boleh buat macam tu. Tok ni ahli jawatan kuasa, bomoh dan dukun se-Malaysia. Kami ada piagam yang perlu kami patuh. Antaranya inilah. Kami tidak boleh menyentuh orang yang tidak kena mengena dengan pemohon. Tolonglah. Bolehlah, Tok. Apa bezanya Tok santau suami saya dengan Tok santau pemain kesayangan suami saya? Dua-dua baru berdosa. Bezanya Tok ni ada maruah dan integriti. Tapi Tak ada tapi-tapi. Kalau kamu nak ambil pemain tu, kamu ubahlah orang. Pukul dia kah, curah asid kah, Tok tak kisah. Asalkan kamu tak guna hikmat santau Tok. kalau saya bayar sekali ganda, Tak. 2 kali ganda, Tak. 3 kali ganda. Tak nak. Tok takkan melanggar prinsip hidup demi wang. Tolonglah, Tok. Kamu jangan cari pasal. Di bawah program transformasi kerajaan 1.0 dan 2.0 melalui bidang keberhasilan utama negara NKRA, rasuah mesti dihapuskan sepenuhnya untuk mengurangkan kos menjalankan perniagaan serta menghapuskan ketidakcekapan dalam sistem. Apa itu? Saya nak minta Tok santau orang, bukan nak bercakap tentang integriti dan rasuah. Tok nak santau suami kamu, itu dah cukup. Kamu jangan minta Tok buat sesuatu yang melanggar peraturan. Dan orang seperti kamu lah, masyarakat terus berfikir bahawa rasuah masih memburuk. Ini terbukti dalam kajian antarabangsa seperti Barometer Rasuah Global dan Indeks Persepsi Rasuah. Tok ni kisahlah. Yang buat dosa santau orang tu tak nak ambil peduli pula. Tok hanya memenuhi permintaan pasaran. Di mana ada demand, di situ ada supply. Iyalah. Kalau kamu tak puas hati, kamu pergilah cari dukun lain. Ingat, tu seorang saja boleh santau orang. Ramai lagi lah bomo dan dukun yang boleh. Pergilah cari. Tok, sungguh-sungguh ni. Kamu ingat aku lepas sangat nak makan duit kamu. Baik, saya pergi. Tapi sebelum tu, pulangkan dulu deposit saya. Mana boleh, deposit kamu kira hanguslah. Penipu! Tipu celah mana? Kamu baca brosur ni. Saya tak peduli. Pulangkan duit saya. Tak nak. Pulangkan. Tak nak. Saya jerit lagi. Jeritlah. Ingat, Tok takut.
hadirin yang dihormati sekalian, selesai sudah persembahan pada malam ini. Melalui 4 naskah terbaru karya Encik Yusof Bakar, kita dibawa menyelami berbagai emosi dan pengalaman yang telah dilakonkan oleh watak-watak di atas pentas kita saja. Setiap cerita bukan sekadar hiburan, tapi juga membawa pengajaran dan nilai murni yang boleh kita terapkan dalam kehidupan seharian. Semoga pengalaman menonton malam ini memberi inspirasi dan membuka mata kita tentang berbagai perspektif kehidupan. Terima kasih kerana hadir dan memberi sokongan kepada seni teater tempatan. Sampai jumpa di persembahan akan datang. Sebagai penutup malam yang bermakna ini, izinkan saya memanggil ke hadapan mereka yang telah bertugas lumus dalam menjayakan pementasan Jamuan Rasa 4 cerita kompilasi teater pendek Yusof Bakar 2.0. Saya akan memperkenalkan barisan pelakon. Pertama, naskah cerita Kenangan Silam, saudari Syazrina Natasha. Naskah Maaf Rala Anahan, saudari Zra Amelda.
mengucapkan ribuan terima kasih kepada hadirin sekalian pada hari ini. Kompilasi teater pendek Yusof Bakar pada malam ini bukan sahaja menjadi hiburan semata-mata, tetapi juga meninggalkan kesan mendalam dalam diri kita semua. Sebelum berakhir, kami akan mengadakan sesi soal jawab bersama dengan penulis iaitu Encik Yusof Bakar. Anda semua diadu-adukan untuk mengajukan soalan kepada beliau. Korang semua boleh apa tu? Nanti tahu sebab kita nak buka lampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak kerana meluangkan masa untuk datang ke show kita. Thank you. Sesi ni, jika ada apa-apa soalan kepada kita punya penulis dan also pelakon, dan nak bertanya kepada pelakon apa-apa, boleh ajukan soalan kepada mereka. Okey. Jika ada apa-apa soalan, maybe apa boleh mulakan something. Okey, terima kasih kerana mention nama saya. Soalan pertama saya nak tanya apa inspirasi Cik Yusof bila tulis Anthropophagus, dan apa maksud saya tak tahu kita sebut Anthropophagus kot namanya. Itu soalan saya. Iqmal mana Iqmal? Iqmal di tanya. Atau Iqmal? Lepas tolong jawab tak apa maksud Anthropophagus? Kalau dia pun patut tahu kau microbe kan? Okey, biology. Anthropo maksudnya manusia, phagus maksudnya makan. So anthropophagus maksudnya makan manusia. That's the meaning anthropophagus. Bye. Makan manusia ya. Oh, okay. Jawab soalan. Jawab soalan? Jawab. Ini satu inspirasi. Oh, tadi. Tak ingat. Inspirasi ya. Sekarang ni kalau tuan-tuan perempuan dalam anda semua pasal kita dah tak lagi berada dalam climate change, global warming. Sekarang kita dah sampai ke tahap global boiling. Okay, boleh cek tahap global boiling kita dah mendidih lah. Habis terumbu karang dah banyak start mati. Tak mati lah. Itu maknanya kita mungkin satu masa dia akan sampai point of no return. Saya menggambarkan benda ni mungkin menjadi lebih kurang dalam inspirasinya ini lah, climate change lah. Mungkin terjadi dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun akan datang. Sebab Mars dah berusaha untuk nak buat koloni dekat Marikh. Mungkin berjaya, mungkin tak. Kalau kata berjaya buat koloni dekat Marikh, sebenarnya bumi dah hancur untuk dipindahkan ke Marikh. Panjang dekat kan, dipindahkan ke Marikh. Jadi tak ada daging. Tak ada daging. Semua makan makanan sintetik saja. Jadi daging adalah makanan yang eksotik. Okey, tahu kan makanan eksotik? Maknanya kalau macam dulu wagyu tu eksotik lah. Sekarang ni semua orang boleh makan. Hari ni kita lagi pernah makan ayam, tak pernah makan. So jadi daging tu eksotik menyebabkan orang sanggup jual tubuh badan dia untuk dapatkan duit. So saya membayangkan kalau kita tak jaga alam sekitar kita, beratus tahun akan datang, tak mustahil benda ni akan terjadi. Itulah inspirasinya climate change lah. Faham tak? Jangan nikah aja. Kalau cara panjang aja 3 bayi lah.
Peralat maaf arahan. Maaf peralat arahan. Oh. Awak dah suara dia. Ya, suara lain. Mana yang awak nyanyi? Apa inspirasi dia? Memang ada template dekat semua soalan inspirasi seperti ini. Maaf peralat arahan ni sebenarnya saya dapat idea sebab tengok satu klip dalam YouTube. Dia cari. Dia Scottish punya ada. Apa aja? Yes, Lutfi sent me the clip 11. So you saw it? Yes. Oh, jadi saya ubah kepada local context. Local context kalau anda semua tahu, contohnya yang 13A apa tu itu local context lah. Cultural kan? Dekat. Apa nama teater tu? Theater apa? Tak tahu apa nama dia. Scottish elevator punya advertisement. Saya cadangkan saja ChatGPT. Cuba tanya, Scottish. Sebelum tanya tu bagi salam dulu. Tanya dia apa Scottish apa nanti dia akan keluar. So inspirasi lepas tu lah kita ambil bawa ke local context. Okey, okey. Jawab soalan. Terima kasih. Okey, soalan terakhir. Dan juga that piece was written for a competition in Dewan Bahasa kan mula-mula. That's why. Sebab tu dia pasal bahasa, budaya, bangsa, sopan santun dan sebagainya. Dia ada satu pertandingan yang Dewan Bahasa buat 2 tahun lepas ke 3 tahun lepas. Tapi sekali itu saja lah. Saya hantar untuk saringan tak lepas. Tapi itu tak lepas. Jadi saya bawa lah ke Short and Sweet. Short and Sweet alhamdulillah ada rezeki je. Okay. Marissa, you have anything? I do not have any. Aikmal? Okay, that's the soalan. Thank you. Inspirasi Last sikit. Pasal dalam skrip tu kan dia ada mention about lagu Cipta Kenangan Silam. Itu sebenarnya lagu favourite Encik Bersedia. Okay. Dia lagu Cinta Kenangan Silam tu sebab kita nak ambil layer apa zaman. Oh, 80s, 90s macam tu. Kita tak lagu Cinta Kenangan Silam. Itu bisa dia bukan lagu favorite saja lagu lain. Dia tak ditulis secara betul-betul mendalam. Sebab dia kalau cerita pendek ni tak dia ada dalam kedalaman dia, ada detail dia tak bisa lebih banyak. Jadi itulah yang paling. Yang tu pernah tanya kenapa bila tiba-tiba jadi hantu? Okey. Sebab kita nak bagi empowerment kepada perempuan. Dia kan hantu. Dia saka. Dia ada saka dia dalam tu. Bukan tu. So, saka dia masuk lah. Kalau saya pernah tengok cerita Waris yang dia hantu semua yang nak ikut lah. Yang tak juga dia ada saka dalam apa di sesuatu wanita nampak macam dukun dia control tapi sebenarnya tak juga. Sebenarnya dia ada balance cerita ada otak-otak. Okey, jawab soalan. Okey. Saya walaupun saya sebagai dukun, saya sendiri tu tanya-tanya juga lah. Sebab pasal santo tu ada sampai 5,000 dan sebagainya. Jadi saya tanya-tanya, adakah dukun ni dia betul-betul dukun ataupun hanya dukun temberang sahaja? Betul-betul dukun. Betul. Pernah hantar orang tak? Sebab kerja dukun susah. Tak murah tau. Ingat apa konteks saya tu kerja dah murah.
memang ada kadang-kadang dia lah. Tapi ini biasanya yang ada harga ni ialah yang ke arah ilmu hitam. Kalau pergi kepada Darul Syifa, yang buat rukiah tu cuma je. Tapi Darul Syifa tu untuk menawar Syifa awak. Yang ni dia nak tahu. Kalau buat penjahat tu memang mahal sikit. Okey, ada lagi tak daripada audience yang datang, if you nak tahu apa-apa pasal cerita tadi? Aku tak faham ke? Iqbal, you ada anything? My question is, okay, Cik Yusof Bakar kan mostly dalam apa yang Cik Yusof Bakar tulis kan. So kalau dalam part skrip ni contohnya macam Cik Yusof Bakar suka bawa cerita-cerita yang isu-isu terkini, which is macam kes curang, lepas tu kita ada kes bully, kita ada kes climate change, kita ada juga macam about I think about bahasa pun also sekarang isu semasa juga kan, like mostly generasi-generasi yang sekarang ni diorang pun ada masalah dengan bahasa or something like that kan. So apa lagi benda yang another genre ataupun macam isu terkini yang Encik Yusof Bakar rasa menarik untuk diceritakan? Ini ya. Satu isu kini saya. Isu dia bukan isu kini sangat, dia lebih kepada isu-isu yang memang evergreen, memang orang ni belum lagi. Tak mesti dia belum lagi. Cuma kita kaitkan dengan isu-isu yang terjadi pada waktu tu. Saya nanti lagi 5 tahun lepas grad ke apa benda, tengok nanti benda yang kurang sama nanti. Saya tengok kita tahu orang berkata tentang kat Twitter ke, kat thread ke sekarang ni orang berkata pasal apa, pasal anak baru dia berarti anak. Kemudian nanti ada yang berkata tentang perundang. Benda ni berulang-ulang, beberapa lepas saya mengatakan benda yang sama je. So benda yang sama cuma dia kata benda yang lama kita olah sesuai buat tu. Itu dia. Tapi sebenarnya tak sangatlah tak ada isu baru. Mungkin sebab muda lagi kot. Ayo baru berasing. Okeylah. One last question before kita tutup. Ada anything? Nak tanya yang pelakon lah. Aku semua tak kisahlah pada siapa nak jawab pun. What's your biggest challenge nak bawa watak korang semua ni? Macam dukun kan, orang tua kan sepatutnya kan. So do you rasa macam pressure nak bawa watak orang tua tu, macam adakah you mendalami jiwa sebagai dukun gitu macam mana? Biasanya antara cabaran kami adalah pertama ada untuk menggali watak sendiri lah. Daripada watak ni untuk mendalami watak kami. So dari sana kami boleh tahu sendiri macam mana gaya perwatakan kami yang akan kami bawa. Sebenarnya dukun ni tidak semestinya dukun tua, tapi kadang ada juga dukun yang jenis yang muda kan. So cuma pada saya cuba untuk bawa jenis dukun yang lebih tua. Sebab dalam dialog pun kau tahu yang dukun ni dia nak tahu pasal yang old school punya jenis. Tidak tahu pasal yang dukun dan kereta. And then lagu salah satu dia adalah tentang apa, Behind This World. Kamu boleh try search sendiri. Dia merupakan salah satu lagu rock pada zaman dulu, saya rasa saya pergi dengan berapa tahun berapa. So itu salah satu cabaran dia lah, menggali watak itu sendiri untuk mendalami dan membawa watak. Jangan berfikir Behind the World, Behind the World bukan creator. Dia satu band translator nama creator, K-R-E-A-T-O-R creator. Behind this World local band, nama dia FTG, Peter Gascon. Dia lain tak sama, tapi maknanya dukun tu dia cong je. Tapi sekali lagi yang relate dia zaman tu kan, membayangkan umur kereta banding dengan umur kereta si Bella. Okay, sorry, saya nak sebab saya ada bawa buku. Saya nak bagi peluang kepada dua orang untuk bangun, bagi pendapat salah satu cerita ni. Apa pendapat anda tentang cerita tu, apa yang anda dapat, apa yang bangun dan cakap, akan dapat satu buku. Tu ada dua orang saja. Tapi kalau beritahu lah sebab apa cerita tu, apa yang anda rasa pendapat. Tak mahu simple-simple macam best lah. Aku tak boleh. Nonton sahaja.
berminat